Awak nak order Boleh, boleh. Kenapa? Kenapa muka you macam XI ni? Macam ex you? I'm so sorry for your loss. Rindu lah tiba-tiba. Oh, janganlah macam ni. Tapi you order dulu, nanti I hantar. You hantar Yes. Macam muka XI je ni. Jangan dikenal yang lalu. Kita order sekarang, kita hantar. Bolehlah bagi saya yang special Okay, boleh. Alright, thank you. Can enjoy your food. You Yes. boleh tak you teman I makan kejap? Okey, Sebab boleh. I macam nak pergi something lah. Okay, silakan. You duduk aja dulu. Okay, I duduk. Ya, kenapa tu? Actually kan I cakap muka you macam XI. Yeah. I teringat lah satu hari tu kita orang bergaduh. Oh. Bergaduh besar lah. Sebab I lah actually punca dia. And then dia datang nak pujuk I. Dia nak Lepas bawa hadiah. Suddenly dalam perjalanan tu dia meninggal dalam galori. Ya Allah. Rupanya bukan ex. Dia dah jadi arwah. Ya, dia dah meninggal dah. That's why I macam rindu ke tengok muka you ni. Faham. Tak apalah macam ni lah. Kita memang dah tak boleh kenang apa yang dah tak ada. Sekarang ni appreciate apa yang ada depan mata. Macam makanan-makanan yang special dekat Luna. Oh, macam yang ni you order apa untuk I ni banyak ni? Yang ni special kita ada burger sate. Burger sate? Ya, lepas tu kita ada salted egg mixed seafood. Salted egg mixed seafood? Yes, best seller. Ini makanan favourite ex tunang I tu. Ya ke? Makanan favourite I juga ni. Oh, ya ke? Yes, lepas tu kita ada grilled chicken buttermilk percik. Grilled chicken buttermilk percik? Yes, betul tu. Yang ni apa ni? Yang ni special daripada Brazil. Yang ni adalah grilled beef strip loin. Brazil? Ya, betul. XI tu dah lama teringin nak pergi Brazil. Sama lah. Tau. Bucket list I juga. Yang last kali kita ada crispy mantau. Crispy mantau. Yang ni pun juga spaghetti. Yes, spaghetti. So apa ni? I jadi Tak rindu apa. lah dia. Tak apa. Kalau you dah single sekarang, I pun single juga. You pun single? Okay, tapi enjoy dulu. Nanti kita get to know more, okay? Oh, boleh. Okay, thank you so much lah. Okay. Okay, jom makan.